Baba. Ha? Oh, Baba. Baba tengoklah budak Didi ni. Kakak nak apa? Dah keluar nak masuk. Nak duduk balcony ke? Balcony yang bendanya. Duduk bilik ke apa? Tu, budak semput tu, Didi. Hei, mulut pagar. Ha, kan? Hey! Ha, Didi ke nampak? Tak nak. Dia kata Didi. saya semput, saya geram No, membuat mulut Didi, pagar no. ni. Woi, dah dapat jemput siang lah. Allah, Didi ni. Lah bubu serang. Hei, kau jangan kacau cip aku lah. Alamak. Eh! Tuan kau, aku mau belajar kungfu. Kau kecil lagi lah. Cepat. Cia. Lepaskan saya. Biar saya kungfu Didi dia. takut dengan ni. Hei, kalau ni mari. Lah, bubu. Lepaskan saya. Gangster lah, bubu. Tahu takut. Kakak metod. Bagus. Saya nak masak dia. Gila lah, bubu. Ya. Ilmu tak habis lagi. Kau Siapa kata aku? Saya dah pandai lah. Gila. Ya. Hebatlah lah, bubu. Hei. Cip yang hantar saya. Saya dah pandai. Kenapa kau tanya cip kau? Kenapa cip kau lari? Itu cip kau. Pergi kat cip kau. Bagus. Bagus. Macam tu lah. Mimin. Baguslah lah bubu tolong kau. Kau ingat lagi jurus-jurus kau tu lah, Min. yang aku ajar kau? Kenapa kau tak serang? Apa kau lari? Saja je. Saja je. Mana dia? Siapa kata kita lari? Ha? Memang saya dah Kenapa plan nak suruh Labubu Oh. kungfukan dia. Hebat. Itu baru basic aja. Pergi je lagi. Ini bodyguard saya lah. Apalah bodyguard kenit. Kenit Baba cakap saya. Itu belum lagi dia belajar Snake in the Eagle Shadow. Belum lagi saya ajar jurus Drunken Master. Takut Didi. Apa dah Didi? Takut dengan budak kecil. Didi semput. Mana dia? Mana Didi Baba? Cepat. Mana dia? Budak kecil Nanti ni. saya mana Didi tu? Didi. Marilah keluar kalau berani. Dah. Jom main praktis. Sini. Aku nak ajar ilmu. Ini jurus maut punya. Jurus apa, Master Chip yang bijaksana? Alamak, kau dah panggil aku Master Chief pula. Kau ni memang kaki mengampu. Aku belajar dari Drunken Master. Jurus kucing mabuk minum toddy.